kita di lantai NGO. Cuma nak maklumkan kepada kita punya followers, kita punya aktivis-aktivis surplus di seluruh negara, kita hanya bercakap, kita hanya berkritik melibatkan isu-isu yang sedang berlaku dalam negara kita. Kita tidak mempunyai parti, kita tidak ada mana-mana sokongan kepartian. Kita hanya bercakap melibatkan isu hak, keperluan, kebajikan, melibatkan rakyat. Apabila penindasan berlaku, kezaliman berlaku ke atas rakyat Malaysia, kita akan bersuara di lantai NGO. Ada ketika dan masa kita mengkritik sistem dan pentadbiran kerajaan berdasarkan amanah yang diberi, tanggungjawab yang diberi kepada kerajaan, penjawat-penjawat awam yang ada kuasa tetapi mereka tidak menjalankan amanah dan tanggungjawab. Sebab itu kita mengkritik sistem. Kadang ada sistem, ada undang-undang tetapi tidak dilaksanakan tindakan. Tidak ada pelaksanaan melibatkan undang-undang. Ini yang kita kritik. Apabila kita mengkritik kerajaan, bermakna kita di lantai NGO sebagai semak dan imbang untuk kita memberikan pandangan, cadangan, solusi kepada kerajaan untuk mereka ambil tindakan. Tetapi kita di lantai NGO, kita bukan ada tujuan kita untuk menjatuhkan kerajaan. Sebab kita tidak ada kepentingan untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Sebab kita bukan bertanding pilihan raya. Kita tidak bertanding pilihan raya. Kita bukan ada kepentingan di dalam pentadbiran kerajaan. Kita tidak ada sebarang kepentingan. Kita hanya kritik berdasarkan isu. Sebagai contoh, apabila isu itu menyebelahi rakyat, kita akan menyokong kerajaan, dan apabila isu tidak menyebelahi rakyat, kita akan mengkritik, mendesak kerajaan. Ini kena faham kita di lantai NGO, tuan-tuan. Apabila dalam isu melibatkan subsidi sekarang ini, kerajaan laksanakan satu program subsidi bersasar. Ini hanya rakyat Malaysia yang ada kad pengenalan yang boleh membeli, menikmati subsidi-subsidi dalam negara kita. Ini kita mengambil tindakan pendekatan menyokong kerajaan. Isu melibatkan subsidi, isu melibatkan barangan-barangan keperluan asasi, kita menyokong kerajaan. Isu melibatkan petrol, kita menyokong tindakan kerajaan. Tetapi saya nak bagi tahu, dalam isu melibatkan DPP, dokumen pendaftaran pelarian, melibatkan UNHCR, kita tidak menyokong kerajaan. Kita cakap secara terus terang, tuan-tuan. Dalam isu melibatkan DPP, kerajaan buat satu program baru untuk mendaftarkan pelarian-pelarian memegang kad UNHCR dalam negara kita. Kita tidak menyokong, kita mengkritik Menteri Dalam Negeri, kita mengkritik tindakan kerajaan untuk nak memberikan DPP kepada pelarian. Sebab bagi kita, pelarian-pelarian yang ada dalam negara kita ini, Malaysia tidak mengiktiraf pelarian. Kita bukan negara yang mengiktiraf pelarian. Kita bukan negara yang ada tanda tangani sebarang ratifikasi dengan PBB. Sebab itu kita tidak boleh menerima ataupun memberi pengiktirafan kepada pelarian selaku pelarian dalam negara kita. Ini yang saya nak bagi tahu. Ada isu kita sokong, ada isu kita tidak sokong. Sebab bagi kita, DPP itu selepas kerajaan mengiktiraf mereka memegang kad UNHCR sebagai pelarian, ke mana mereka nak pergi? Adakah nak ditawarkan kepada mereka pekerjaan? Kalau mereka bekerja dalam negara kita, mereka ada pendapatan dalam negara kita, dan selepas itu mereka tidak akan dihantar ke negara ketiga, berapa lama mereka nak berada dalam negara kita? Ini pertikaian, persoalan yang kita lontarkan kepada kerajaan yang perlu jelaskan kepada kita. Dalam isu ini mungkin penyelesaian jangka pendek melibatkan DPP ini kita tengok memberikan keuntungan. Tetapi apabila melibatkan tindakan penyelesaian jangka panjang akan memberi mudarat yang lebih besar kepada rakyat Malaysia.